Violandra, ini Vial. Awak dah tidur ke? Tolong buka. Berhenti je Red, nanti orang dengar. Landak merah, ada apa ni datang tengah malam? Malam ni saya boleh tidur sini. Papa cakap rumah tak ada orang. Saya pun tak ada kunci nak masuk. Hah? Tidur sini? Jangan risau, saya tak akan buat apa yang pelik pun. Saya tidur sini. Ya, terserah awak lah. Hah? Vial? Ada apa ni? Kenapa kepala awak? Rasanya mula tak terkawal. Viola. Vial dan Nisi. Awak apa dengan anak saya? Ayah dah salah faham. Semalam saya... Dah, ayah tak ada dengar lagi. Ayah nak korang berdua nikah minggu depan. Sayang, itu nikah. Bukan buat main-main tu. Hah? Nikah? Wah, tak sangka. Saya rasa macam ni lah. Masa korang mula kahwin, saya yang lain pun ikut kahwin. Kita serentak. Saya serius, bukan main-main. Akan jadi halal dengan pasangan kita. Kejap. Apa yang halal? Maksud orang berdua apa? Ya. Dah kahwin, kita jadi halal kan? Boleh peluk, pegangan, mesra. Kalau yang tu tak payah main lagi lah. Tapi nikah. Jangan main lah. Ya, kita orang tak main-main lah. Sayang, lepas kahwin kita dah ada status suami isteri. Kita tak satu rumah pun. Awak jangan risau. Pesan dia cakap pasal kahwin. Sayang, awak berdua tak nakkan saya dengan Viola ditudung ke bukan? Ya. Sebenarnya ayah tahu malam hari tu awak berdua tak buat apa-apa pun. Ayah suruh kahwin sebab awak ingat tak masa ada orang jodohkan awak masa tu? Iya. Dia target perempuan yang tak kahwin lagi. Mama baru tahu. Tapi kan tak sangka kawan awak ikut kahwin sekali. Jangan pula ada berita salah satu kawan awak tu dah hamil. Ayah. Tapi kenapa harus kahwin betul? Kan boleh tipu cakap saya dah kahwin. Papa faham. Dah ingat. Awak berdua lepas kahwin nanti tak gambar. Kenapa dengan landak ni orang hamil? Iyalah, awak nanti pakai bes balik. Awak dengar tak? Okey, bagus. Cik Viola senyum sikit. Jadi ini alasannya papanya halang mama sendiri. Anak dengan papa sama je.